السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Yang bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke Baitullahil Haram dengan berjalan kaki, dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datang dari berbagai jalan dan corok rantau yang sangat jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pemurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu daripada daging-daging binatang-binatang korban itu dan berilah makanan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kemarin 9 hari bulan Zulhijjah, dengan penuh keinsafan, khusyuk dan rendah diri, jamaah haji menjemurkan diri di bawah panas terik matahari bagi melaksanakan salah satu daripada rukun haji, iaitulah berwukuf kepada Arafah. Hari ini 10 Zulhijjah, mereka bersesak-sesak pula di bumi Mina. Bumi Mina yang dibanjiri lautan manusia daripada seluruh pelosok dunia dengan ribuan bahasa yang tidak difahami. Mereka bersatu lafaz dan bersatu nada. Mereka menyahut seruan Allah dengan laungan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di saat ini jamaah haji berkali arus bergerak menuju ke Jamratul Aqabah untuk melaksanakan wajib haji, iaitulah melontar di Jamratul Aqabah dengan bergunting atau bercukur untuk menyempurnakan tahallul awal. Di saat ini ada di antara mereka, ada yang sehat, bertenaga dan ceria, ada yang penat, lesu, keletihan, ada yang tersalah laluan, ada yang kehilangan kawan dalam perjalanan, ada yang lapar dahaga, kehausan, dan berbagai-bagai lagi. Mereka sudah tidak lagi mempedulikan kenderaan. Mereka sudah tidak lagi memikirkan segala keselesaan, apatah lagi kemewahan. Tetapi dengan roh yang segar, dengan hati yang suci, mereka mengumpulkan seluruh kudrat yang berbakti untuk bertakarrub daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakarrubi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui manasik haji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demi mengharapkan kasihan, belas dan rahmat serta pengampunan daripada Allah,
Maka setelah 11 bulan bumi Mina diselubungi sunyi sepi, kini bumi Mina riuh rendah dengan gema talbiyah dan gema takbir yang dilaungkan oleh jamaah haji. Gema talbiyah dan takbir telah mempersatukan bahasa seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia ini. Mereka bersatu suara mengakui betapa hinanya mereka di hadapan kemuliaan Allah. Dengan pakaian yang tidak berhias, rambut yang kusut matai, tanpa memakai apa jua wangian, mereka merasai betapa kecil dan kerdilnya mereka di hadapan kebesaran Allah. Mereka musafir, meninggalkan keluarga dan harta benda, pergi menyahut seruan ilahi, melihat tanda-tanda akan kebesaran Allah. Kini dengan berbagai pengalaman pahit dan manis yang mereka tempuhi, mereka mengakui hanya Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha berkuasa. Kini mereka merasai arti susah payah kehidupan yang amat memerlukan berbagai pengorbanan demi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kerana dunia ini bukan tempat untuk bersenang lenang. Dunia juga bukan tempat semata-mata untuk bersukaria. Sebaliknya, apa jua yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk dijadikan bekalan hidup kita yang sebenar, bermula di alam kubur sehinggalah ke alam barzakh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat sekalian, hakikatnya perjalanan hidup kita di dunia ini adalah umpama perjalanan hidup seorang jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Setelah mereka berihram, mereka berkorban untuk meninggalkan perkara-perkara yang sebelum ini diharuskan demi memelihara pantang larang yang diharamkan ketika berihram. Mereka akan berangkat dari satu tempat ke satu tempat, yakni di masyair haji, bermula ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Baitullahil Haram untuk menyempurnakan rukun-rukun dan wajib haji. Seterusnya mereka akan kembali ke tanah air jika dipanjangkan umur. Begitulah juga perjalanan hidup kita. Kita sering berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Mungkin juga kita sering bertukar dari satu kerja ke satu kerja. Kita bersusah payah melakukan berbagai kerja sebagai ibadah. Akhirnya kita akan berangkat kembali ke pangkuan Allah yang berbekalkan apa yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Biar di bumi mana yang kita pijak, biar di langit mana yang kita junjung, sesungguhnya perjalanan hidup ini penuh ujian yang amat menuntut berbagai pengorbanan. Alangkah indahnya kehidupan ini sekiranya kita dapat menterjemahkan roh dan falsafah haji dalam kehidupan kita. Alangkah beruntungnya kita sekiranya kita berkorban untuk mengurus kehidupan ini semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup kita ini sekiranya kita bertolak ansur pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama. Kita perkecilkan perselisihan yang boleh menyemarakkan api kebencian, perpecahan dan permusuhan. Kita suburkan kesamaan sesama kita. Kita bersatu hati, kita bersatu nada, membina kekuatan seperti yang diajar oleh agama kita. Demi agama, bangsa dan negara, tanah tumpah darah kita ini. Alangkah indahnya hidup kita ini sekiranya kita memanfaatkan dan mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alangkah terurusnya hala tuju hidup kita ini sekiranya ada perkara yang mengelirukan, kita bersatu untuk menjernihkannya, berpandukan nasihat Allah melalui sumber hidayah agama, bukan hanya berpandukan kepada akal dan logik akal manusia semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Coba kita bayangkan apa yang tidak ada di tangan umat Islam di negara kita. Sebenarnya Allah telah berikan kepada kita segala-galanya. Barangkali kerana kita kurang mengambil peduli dengan ketetapan Allah, kita ragu dan kurang yakin dengan hukum hakam Allah, kita utamakan pandangan manusia melebihi nasihat dan saranan Allah dan Rasulnya. Maka kita lihatlah dengan mata hati kita, apakah pahit manis kehidupan yang sedang kita rasai pada hari ini. Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban berkait rapat dengan peristiwa besar, sejarah pengorbanan agung yang dikorbankan oleh dua insan mulia yang berjiwa murni, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Firman Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud, maka ketika anaknya, iaitulah Nabi Ismail alaihi salam, sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan si anak yang rela menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh bapaknya. Lihatlah betapa besarnya pengorbanan si bapak yang sanggup meletakkan pisau di leher anaknya. Anaknya pula itu adalah anak tunggal untuk disembelih. Sedangkan kelahiran Nabi Ismail alaihi salam amat dinantikan berbelas-belas tahun lamanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi demi menyahut seruan Allah, demi taatnya mereka kepada Allah, mereka rela dan rela berkorban kerana Allah. Disebabkan mereka ikhlas berkorban kerana Allah dengan serta-merta di saat dan di tempat itu juga, iaitulah di bumi Mina, Allah gantikan air mata kesedihan mereka yang sedang mengiringi kematian dengan air mata kegembiraan penuh kesyukuran. Peristiwa ini bukan umpama bagaikan mati hidup semula, tetapi benar-benar peristiwa mati hidup semula. Itulah janji Allah. Allah amat berkuasa berikan kepada sesiapa sahaja, dan peristiwa ini adalah anugerah Allah yang tidak pernah berlaku di dunia sehingga ke hari ini, untuk dijadikan pengajaran oleh kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika jamaah haji yang bermati-matian bermujahadah dengan reda menghadapi berbagai kesusahan demi mengharapkan ihsan, rahmat dan pengampunan daripada Allah, itu pun belum pasti pengorbanan mereka diterima oleh Allah atau sebaliknya. Maka bagaimanakah dengan diri kita sekarang? Bagaimanakah nasib kita yang terlalu banyak salah silap? Silap dalam merancang, silap dalam membuat keputusan, dan silap dalam menjatuhkan hukuman. Bagaimana nasib kita yang tidak mementingkan redha Allah dalam tindak tanduk kita? Paling malang lagi, antara kita ada yang saling melengkapi, menghabiskan umur dan harta dengan melakukan kerja-kerja yang lara dan sia-sia. Sidang jemaah sekalian, sebenarnya warna-warni realiti kehidupan manusia di dunia pada hari ini
kurang menggembirakan kita. Demi keselamatan, kemakmuran dan keamanan, kita tiada jalan lain kecuali kita wajib kembali berpegang dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Di pagi hari yang suci ini, pagi hari raya haji yang penuh cerita pengorbanan ini, marilah dengan suci hati, marilah dengan sesuci hati kita bermuhasabah diri. Seterusnya cuba membuat pembaharuan untuk menambah baik dalam diri kehidupan kita seharian. Marilah kita nekatkan keyakinan, kita kuatkan azam untuk bersama-sama berkorban menepati saranan agama sekadar keupayaan kita, agar kita benar-benar berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Marilah kita uruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang yakin bahawa dunia ini ada tuannya, iaitulah Allah. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diredai oleh Allah. Marilah kita bersyukur dengan segala nikmat kurniaan Allah. Kita manfaatkan akal fikiran untuk merancang apa jua harapan. Namun kita wajib bersedar kepada kuasa Allah. Namun wajib kita bersandarkan kepada kuasa Allah. Sebab setiap perancangan manusia tetap tertakluk dengan qada dan qadar Allah. Sama-samalah kita semarakkan penghayatan Islam. Yakinlah, jika kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, insya Allah kita akan berbahagia. Umat Islam akan terus dipandang mulia. Sebaliknya jika kita abaikan ajaran Islam, maka akan hancurlah kebahagiaan, lenyaplah kemuliaan, robohlah kekuatan Islam. Oleh kerana itu, marilah kita jadikan Islam itu sebagai satu cara hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwalah, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Al-Maidah ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah sekalian, dalam bulan Zulhijjah ini, antara perkara yang amat dituntut adalah untuk kita lakukan ialah menyembelih binatang korban. Waktu sembelihan korban boleh dilakukan bermula daripada selepas salat Aidil Adha nanti, sehinggalah sebelum terbenamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah ataupun pada hari raya yang keempat.
kepada yang mampu. Janganlah melepaskan peluang keemasan ini, kerana fadilatnya terlalu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga amat tidak menyukai umatnya yang mampu untuk menyembelihkan binatang kurban, tetapi dengan sengaja enggan melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang bermaksud, siapa yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita juga disunatkan bertakbir raya. Takbir raya haji sama juga seperti mana takbir hari raya puasa. Ianya terbahagi kepada dua, iaitulah takbir muqayyad dan takbir mursal. Takbir muqayyad artinya takbir yang mengiringi salat, manakala takbir mursal ialah takbir yang tidak mengiringi salat. Masuknya waktu takbir muqayyad ialah selepas salat subuh pada hari ke-9 Zulhijjah, yakni kemarin hari, sehinggalah terbenam matahari hari ke-13 Zulhijjah. Manakala masuknya waktu takbir mursal ialah mulai terbenam matahari pada waktu malam hari raya, sehinggalah salat sunat hari raya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihim ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج الفساد ويا محيي العظام الرفات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا فاتح الخزائن الكرامات، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المقتسم بالله محب الدين السلطان حج عبد الحليم عظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه، وكذلك جميع الأسرة الملكية. اللهم منحهم رشاد ووفقهم للسداد، وأصلح بهما العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد. إنك رؤوف رحيم الجواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا ولعبادك الحجاج والزوار والمسافرين والمقيمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.